Guys, aku nak pergi rumah untuk baraan. Let's go. Guys, tak sempat aku nak beraya ataupun beraan ke seluruh kampung ni sebab aku ada kerja sikit dengan firasat aku sekejap lagi nak pergi alignment tayar Toyota Alza ni. Jom kita pergi dulu. Kita kasih alignment dulu. Ini kereta guys, dia dah ke kiri kita kasih alignment. Kat sini pun ada jenis sport ring guys. Sport ring banyak ni. Sport ring, sport, sport, ada wheel. Banyak pilihan korang lah. Tukar hati korang lah. Ni tuan kereta yang nak alignment tu.
Kau suka hati korang kalau dah boleh nak pilih ni. Ha. Boleh, banyak. Hoi, biras aku dah teracun weh. Dia nak tukang sport ring. Duk tengah tap tadi. Duk ada kat belakang tengah memilih sport ring mana tu dia nak. Clear. Ni orang panggil kasut baru untuk kereta dia. Mana? Kalau yang ni Pulau. Sebab yang tu dia hitam, dia besar. Yang ni dia gelap juga tapi dia warna coklat warna coklat brown. Ini tak boleh. Edit boleh je. Ini boleh enggak? Ini Pulau. Betul lah. Warna juga bakar. Cuci bersenang. Ya, dia beli kasut raya baru. Ni nak petak ni, kasut raya. Sudah kasut raya. Dia harus kredit. Jangan dia. Okay guys, token raya dah siap pasang. Dia puas hati dah. Lain yang dicari, lain yang didapat. Asal je nak ni je, nak tukar, nak alignment je. Sekarang dengan stokin baru dia balas. Boleh lah, dia kata kat Johor mahal, kat sini murah. Jalan kan, tunggu pagi. Let's go, kita pergi cari ayam, lepas tu balik.
Kena sini tak tahu. Guys, malam ni aku nak beraya rumah adik ipar aku. Tadi petang dah penat tukar sport rim, baraan. Malam ni pergi rumah adik ipar aku. Boleh. Kan. Ada lagi ya? Ya ke? Itu bukan tinggal macam untuk yang ayah bom ni. Itu bom ikan je. Bom ikan macam telur. Macam bukan macam telur, macam besar tu. Lagi besar boleh macam bola. Tak macam ni yang kat mana tu ke? Oh, kepapanan. Warna merah tau. Tak dia panjang. Begitulah hari raya pertama aku. Jadi kita jumpa lagi di next vlog sebab aku dah letih dan nak tidur. Assalamualaikum dan salam Hari Raya Aidilfitri.